Masa aku first time dapat phone ni, aku terus check balik kotak dia tau. Sebab aku pelik. Kenapa rupa dia macam brand buah-buahan tu? Tapi in term of camera spec dia, lagi jahat. Yes, korang tengok design dia ni. Sejujurnya, memang nampak macam iPhone 17 Pro Series. Tapi persoalannya, adakah owner saja-saja cuba nak homage design ni? Ataupun ada sesuatu yang owner cuba buktikan dengan number series dia kali ni? Jom kita bincangkan. Masa Honor 600 Pro ni sampai dekat studio kita, benda pertama yang trigger aku adalah design dia. Flat titanium light frame, arrangement kamera dia, serius. Kalau letak sebelah-sebelah, memang boleh tertukar. Tapi lepas aku start bawa keluar pergi shooting gambar video, baru aku faham. Honor bukan nak tiru rupa je, dia nak proof yang hardware dia lagi monster. Dan tahukah korang yang Honor N series ni bukan lagi mid-ranger tau. Sekarang dia dah masuk dalam kategori accessible flagship. So untuk itu banyak benda yang dia dah upgrade kali ni. Main kamera dia 200 megapixel, sensor 1/1.4 inch. Paling besar setakat ini. Dia guna teknologi AI Remozek 16:1 pixel binning. Senang cerita, pixel dia jadi besar gila tau. 2.24 micron. So bila aku shoot malam, low light, light sensitivity dia naik sampai 24%. Lagi satu, tak payah nak risau tentang tangan yang shaking-shaking sebab main kamera dia punya stabilization ni SIPA grade 6.0. Kalau shoot sambil jalan pun video nampak stable macam pakai gimbal. Steady, tak ada shaky-shaky ni. Oh. Korang ingat lagi tak Honor 400 Pro yang lepas? Zoom dia okey lah. Cuma yang ini, dia punya upgrade tu dah macam kena suntik dengan steroid. Sekarang dia ada 50 megapixel periscope telefoto tau. Dulu 50 kali zoom je kan? Sekarang 120 kali zoom, paling power dalam kelas dia. Yang paling gila, AI Super Zoom 2.0 dia akan kick in starting 7 kali zoom onwards. Hasil dia, gambar zoom sharp gila, steady, detail bagus. Sebab dia juga ada SIPA grade 6.5 stabilization dekat telephoto lens dia ni. Level stabilization dia ni sama macam Honor Magic 8 Pro punya flagship. Shooting telefoto satu tangan pun tak ada masalah, steady gila. Okay, settle bab kamera guys. Siapa ingat masa Honor 400 Pro dulu, Honor ada memperkenalkan AI image to video. Di mana masuk ke gambar, AI dia akan convert jadi video yang cukup menarik. Masa tu ramai gila orang impress dengan result dia lah. Kini dengan upgraded AI image to video 2.0, pada Honor 600 Pro ni, result dia geng, gila babek. For starter, kini korang dah boleh upload lebih daripada satu gambar untuk generate satu video. So, the possibility tu semakin meluas bila korang generate image to video korang tu. Yang paling syok, korang boleh type je teks ataupun custom prompt untuk bagi tahu AI tu, korang nak style yang macam mana, angle yang macam mana, dan boom, terus siap. Dan kalau korang blank sangat, tak tahu nak buat apa, dia dah siap-siap bagi 14 template kreatif. Just dengan selection of image, the generated video memang cukup menarik dan juga seronok untuk dikongsikan. So itu baru permulaan tau. Sebenarnya banyak lagi ilmu hitam AI yang Honor dah sumbat dekat dalam Honor 600 Pro ni. Dan dalam banyak-banyak tu, antara yang function untuk korang aku boleh katakan AI Enhanced Night Portrait. Dengan 50 megapixel selfie dan AI enhancement, walaupun shoot dalam gelap, low light, skin texture korang akan tetap nampak natural, lighting dia clean macam pakai studio light. Dengan moving photo editing 2.0 pula, bukan setakat boleh ambil gambar bergerak, tapi sekarang kalau ada yang foto bomba, nak buang passerby tu pun boleh dengan satu tap sahaja. Nak buat collage gambar yang nampak pop-up pun boleh tau kalau nak bagi subjek tu nampak stand out sikit. Barulah lain daripada yang lain bila mana upload dekat media sosial nanti. Lagi satu, kalau korang ni jenis yang keras ataupun kekok sikit depan kamera, kini dia ada AI post suggestion tau. Ada lebih 100,000 suggestion gaya yang korang boleh ikut, korang follow je, gambar confirm jadi menarik. Lepas tu kalau korang nak tone gambar ala-ala Leica ataupun Fujifilm, guna je Magic Color. Korang just import je reference image yang korang suka, AI dia akan copy color tone tu masuk dekat dalam gambar korang. Simple as that. Lastly, dengan AI Photo Agent, korang tekan je AI button, lepas tu bagi arahan suara ataupun teks. Nak edit warna ke, nak tukar warna baju ke, nak buat objek, cantikkan muka, cakap je, dia akan tolong buatkan. Macam ada assistant editor peribadi dekat dalam phone korang. Bukan setakat kamera dia power, AI yang melimpah ruah. Ini juga adalah N series pertama yang hadir dengan Snapdragon 8 Elite. Korang mesti macam, wait. Snapdragon 8 Elite Izami? Kau tak salah cakap kan? Yes, tak salah cakap. Macam aku cakap daripada video unboxing yang lepas, sekarang Honor 600 Pro ni bukan lagi kategori mid-ranger tau. Dia dah masuk dekat dalam kategori accessible flagship gang.
Yes, menarik kan? Cumanya aku kena jujur dengan korang, pihak owner dah bagi tahu awal-awal, dah confirm awal-awal sebab apa tau? Harga RAM dengan ROM sekarang tengah mahal secara globally. So, harga owner 600 series ni inevitably akan ada adjustment sikit lah. Tapi bagi aku kan, korang bukan bayar untuk cool spec, korang bayar untuk value. Bateri baru, design baru, spek baru, kamera level jahat guys. So untuk info selanjutnya, stay tune untuk pelancarannya pada 22 April nanti dekat Owner Malaysia dan juga platform Izami Gadget. So sampai jumpa di konten akan datang. Macam dia cakap, Assalamualaikum. Ciao.